Rumah nampak bersih, tapi kenapa hidung masih kerap bersin atau rasa berhabuk? Realitinya, kualiti udara dalam rumah kita sering dipenuhi zarah halus yang mata kasar tak nampak. Hari ini, saya akan kongsikan 5 pembersih udara terbaik untuk tahun 2026 daripada jenama Prism Plus, Levoit, Russell Taylor hinggalah Xiaomi. Kita akan tengok mana satu yang paling berbaloi untuk kesihatan pernafasan anda, terutamanya pilihan nombor 1 saya yang menawarkan keseimbangan terbaik antara harga dan prestasi pintar. Sebelum kita masuk ke senarai, ada 3 perkara penting anda perlu tahu. Pertama, semak CADR atau kadar pembersihan udara. Lebih tinggi nombornya, lebih cepat ia tapis udara. Kedua, pastikan ia menggunakan penapis HEPA H13 yang boleh menangkap 99.97% zarah sekecil 0.3 mikron. Ketiga, pilih unit yang ada Smart App Control supaya anda boleh pantau keadaan udara dari pejabat atau katil sahaja. Ini sangat membantu untuk membina ekosistem rumah pintar yang efisien. Di tangga kelima, kita ada Prism Plus Nexa. Ini adalah pilihan terbaik untuk bilik kecil atau mereka yang mementingkan estetika. Walaupun Prism Plus lebih dikenali dengan monitor, Nexa membuktikan mereka serius dalam pasaran penapis udara. Ia menggunakan penapis HEPA H13 dan sangat ringan untuk dibawa ke mana-mana. Kelebihan utamanya adalah aplikasi pintarnya yang sangat responsif untuk pemantauan masa nyata. Namun, satu kelemahan kecil adalah sensitiviti butang fizikalnya yang kadang-kadang kurang responsif. Apapun, untuk harga bajet, ia sangat berkuasa untuk bilik tidur atau ruang kerja peribadi. Seterusnya, di tangga keempat adalah bundle set Levoit Core 200S. Ini saya kategorikan sebagai pilihan terbaik untuk pemula. Ia direka untuk ruang seluas 32 meter persegi dengan kadar CADR 152 meter padu sejam. Kelebihan utamanya adalah teknologi Voltex Air yang memastikan peredaran udara 360 darjah yang sangat efisien. Anda boleh kawal segalanya melalui aplikasi V-Sync termasuk menetapkan jadual atau mod tidur yang senyap pada tahap 27 desibel sahaja. Satu perkara yang perlu anda tahu, bunyi kipas pada tetapan paling tinggi agak kuat. Jadi lebih baik gunakan mod auto atau mod tidur pada waktu malam. Ia adalah pelaburan jangka panjang yang solid kerana penapis ganti Levoit sangat mudah didapati. Pilihan ketiga kita adalah Russell Taylor's Omega Air Purifier. Jika anda mencari prestasi untuk ruang besar pada harga mampu milik, inilah calon terbaik untuk ruang tamu. Model Omega Plus ini mampu meliputi kawasan sehingga 1000 kaki persegi dengan kadar CADR 700 meter padu sejam yang sangat impresif. Ia bukan sahaja ada penapis HEPA, malah dilengkapi UVC LED dan ionizer untuk menetralkan bakteria dalam udara. Walaupun saiznya agak besar, ia sangat berbaloi untuk rumah jenis open concept. Satu peringatan kecil, ramai pengguna keliru mencari kabel kuasa semasa unboxing kerana ia tersimpan di bahagian bawah dalam unit. Jadi pastikan anda semak di situ dahulu. Di tempat kedua, kita ada Xiaomi Smart Air Purifier Elite. Ini adalah pilihan premium untuk mereka yang mahukan teknologi grade professional. Dengan kadar CADR 600 meter padu sejam, ia mampu membersihkan ruang yang luas dengan sangat pantas. Kelebihan utamanya adalah integrasi ekosistem rumah pintar Xiaomi yang sangat matang dan teknologi UVC LED dalaman yang membunuh virus dan bakteria dengan lebih berkesan. Unit ini agak besar dan memerlukan ruang lantai yang khusus, tetapi dari segi ketahanan dan ketepatan sensor, Xiaomi sukar dicabar. Maklumat lanjut tentang spesifikasi penuh boleh didapati melalui pautan di ruangan bio. Dan di tangga pertama sebagai pembersih udara terbaik keseluruhan adalah Levoit Core 300S. Ini adalah bestseller atas sebab yang kukuh. Ia meliputi ruang sehingga 50 meter persegi, menjadikannya sangat versatil untuk bilik tidur utama atau ruang tamu sederhana.
Dengan kadar penggunaan kuasa hanya 23 watt, ia sangat jimat elektrik walaupun dipasang 24 jam. Teknologi AirSight Plus miliknya sangat tepat dalam mengesan kualiti udara dan melaraskan kelajuan kipas secara automatik. Satu kekurangan kecil adalah unit ini tidak mempunyai paparan PM2.5 terus pada peranti. Anda perlu melihat data terperinci melalui aplikasi telefon. Namun dengan mod tidur yang serendah 22 desibel, ia adalah peranti paling senyap dan paling efisien dalam kelasnya untuk memastikan udara bersih setiap hari. Secara keseluruhannya, Levoit Core 300S tetap menjadi pilihan utama saya untuk penggunaan harian. Namun, jika bajet anda lebih ketat atau ruang anda sangat luas, pilihan kedua atau ketiga dalam senalai tadi tetap sangat berbaloi. Semua pautan produk, harga terkini dan ulasan pengguna sebenar telah saya sediakan di ruangan bawah. Jika video ini membantu anda membuat keputusan, jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran ini untuk lebih banyak ulasan gadget rumah pintar. Jumpa lagi dalam video akan datang.